Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Hanan Haziq bin Nur Hisam. Nombor metrik saya 078616. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan presentation saya yang berkenaan tajuk yang telah dipilih oleh saya dalam subjek mantik, yang mana tajuk yang dipilih oleh saya memilih tajuk Anwa'u Ilmu Al-Hadis. Okey, kita masuk kepada jenis-jenis ilmu hadis. Tapi kita perlu tahu takrif ilmu mantik daripada awalnya, yang mana takrif ilmu mantik ni dari ahli mantik mengupas ilmu mantik ni ialah satu persepsi mutlak, atau lebih spesifik dipanggil kesedaran sendiri ataupun pengamatan secara umum. Dan ada juga yang mengatakan persepsi ilmu ini terhadap sesuatu yang tunggal. Ada juga yang mengatakan persepsi ini terhadap sesuatu hubungan yang dipanggil nisbah, atau juga persepsi ini terhadap sesuatu yang tidak diketahui secara pasti, yakni yaqni, ataupun secara zonni, yakni sangkaan. Atau yang terakhir, ada juga yang mengatakan persepsi ini yang sesuai dengan hakikat sebenar, ataupun sama ada hakikat sebenar ataupun bercanggah dengannya. Okey, itu takrif. Kemudian kita masuk berkenaan pembahagian ilmu tersebut. Dalam silibus ini, dalam pengamatan ini, pembahagian terbahagi kepada dua, yakni makna tasawur satu, dan yang kedua adalah makna tasdiq. Okey, kita pergi kepada makna tasawur. Makna tasawur tasawur ni adalah suatu gambaran awal. Okey, kita dapat tengok satu gambaran awal. Okey, itu tasawur. Pengenalan, kalau dari segi takrif dia, pengenalan tentang sesuatu tanpa pengakuan benar ataupun salah. Contohnya, benda yang kita dapat tahu, kita tengok tu, kita dapat tahu, oh ini kuda, contoh, oh ini langit, oh ini kereta. Okey, kita dapat gambaran awal daripada benda tersebut. Kemudian kita terus kepada makna tasdiq pula. Makna tasdiq ni dia advance sikit kepada makna tasawur tadi. Dia macam sambungan kepada tasawur, yang mana kita dari segi takrif dia, tasdiq ni bermaksud pengakuan terhadap kebenaran atau kebatilan sesuatu penyataan. Kita dapat tahu yang macam makna tasawur tadi yang bermaksud, contoh dia, kita dapat tengok, ni kuda. Kalau tasdiq ni, dia advancekan benda tu untuk menyatakan benda tu apa. Macam, kuda ni haiwan. Itu tasdiq. Kuda haiwan yang menyatakan benda itu adalah tasdiq. Contoh senang, kalau senang nak dikira, tasawur ni adalah satu gambaran awal oleh akal fikiran kita, yang mana kita tahu benda tu tapi kita belum boleh buat penghakiman tentangnya. Itulah tasawur. Okey, yang seterusnya, kita pergi kepada aqsamu tasawur wa tasdiq, yakni pembahagian tasawur, iaitu gambaran awal dan tasdiq. Yang pertama, kita ada tasawur nazari. Kita ada 4: tasawur nazari, tasawur dururi, tasdiq nazari, tasdiq dururi. Kita ada 4. Mari kita terangkan dengan lebih lanjut berkenaan benda ni. Tasawur nazari. Tasawur nazari ni adalah ilmu yang dapat oleh kerana berfikir ataupun belajar. Ia memerlukan dalil atau usaha oleh akal. Contoh dia, memahami. Kita dapat memahami bahawa manusia, contoh dia, memahami manusia adalah hayawan yang berakal. Itu contoh bagi tasawur nazari. Seterusnya, tasawur dururi. Tasawur dururi ni pula kita faham dia adalah suatu ilmu yang diperoleh secara spontan tanpa memerlukan proses pemikiran. Contoh,
kita tahu maksud api. Okey, kita tahu maksud api. Api itu kan panas. Okey, kita tahu benda tu spontan sebab kita tengok dengan mata kasar kita. Contoh air. Air itu adalah cecair yang mengalir. Itu maksud dia. Itu kita dapat ungkapkan secara spontan melalui tak perlu melalui berfikir pun. Sebab kita dah nampak dengan mata kasar. Okey, air ni sesuatu cecair yang cecair yang mengalir. Okey, itu dapat. Okey, seterusnya kita masuk kepada tasdiq nazari. Tasdiq nazari ni pula adalah ilmu yang memerlukan proses pemikiran, perbahasan atau dalil untuk meyakini kebenarannya. Contoh, Al-Quran adalah kalam Allah. Itu dengan mana, macam mana kita dapat tahu Al-Quran itu adalah kalam Allah? Melalui pembelajaran di sekolah-sekolah, masa di sekolah-sekolah harian lah. Contohnya, kalau contoh lain, riba adalah haram. Macam dalam kan ta'rif tasdiq nazari ni adalah ilmu yang memerlukan dalil untuk meyakini kebenarannya. Macam riba adalah haram ni kita sudah dapat dalam dalil Al-Quran. Wa harramur riba wa harramur riba. Itulah maksud dia bagi tasdiq nazari. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni tasdiq dururi. Tasdiq dururi ni pula adalah ilmu yang diyakini dengan benar tanpa perlu fikir panjang atau suatu pembuktian. Contohnya, ilmu ni kita yakin benda tu benar, dengan kalau ikutkan dengan tengok mata kasar jugalah. Cuma kita tak perlu fikir panjang tentang benda tu. Contoh, benda yang kita dah tahu, benda yang kita dah belajar. Contoh dia, keseluruhan. Contoh ni, keseluruhan lebih besar daripada sebahagian. Kita dah tahu, seluruh tu macam mana. Kita dah tahu, seluruh ni, seluruh lah. Benda yang hakiki, benda yang kita tak perlu ungkapkan ataupun kita tak perlu ulaskan benda tu. Okey, keseluruhan lebih besar dari sebahagian. Betul, benda tu betul. Dan contoh lain, dari segi nombor, satu bukannya 4, bukannya 5, bukannya 6. Satu adalah satu. Benda tu yang kita dapat tanpa perlu fikir panjang, sebab kita dah belajar benda tu melalui pembelajaran kita seharian. Jadi itu yang dapat saya ungkapkan atau saya ulaskan berkenaan tajuk yang diberi dan sumber saya melalui buku Muzakarah Mantiq. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.